DJ Phil Fuentes Remix. Mode activated. Okay guys, welcome back. Masih lagi bersama Broken Chain Brotherhood. Okay, sekarang kita berada di kedai makan macam food court lah di Sungai Rengit. Okay kan? Okay, sekarang kita pun dah selesai kita punya event dekat Bike Week. Sekarang ni kita minum petang, selepas ni kita akan bersurai. So, kita nak bersembang dengan sahabat-sahabat kita yang ada kat dalam ni. Macam mana ride untuk hari ni? Kita jumpa salah seorang dia, fighter BMW, jentera BMW. Assalamualaikum sahabatku. Okey, sebelum abang pergi lebih jauh dan jauh, abang nak tanya pengalaman awak ikut Broken Chain Brotherhood sampai ke minum petang. Oh, pada hari seronok tak ride ni? Pada hari ni kan? Ya betul. Seronok sebenarnya. Walaupun hari ni banyak rescue sebenarnya hari ni. Ada banyak rescue, tapi banyak rescue kita tak tinggal belakang. Kita tak tinggal belakang ni. Walaupun ada jentera yang problem, kita stay. Itulah yang ada dekat Broken Chain Brotherhood, betul betul. So next time kita turun lagi Betul. Sebab event ni pun bukan selalu. Betul. Dah 2 tahun kan baru dibuat balik kan, Bike Week kan. So inilah berpeluang lah kita datang. Walaupun kita sibuk, kita cuba freekan masa untuk datang ke event International Bike Week Desaru yang selepas 2 tahun yang sebelumnya. Okey, terima kasih. Mal, okey, mana okey. Okey, sebelum tu kita nak pergi dekat Abang Roy. Okey, Abang Nasi. Okey, Abang Nasi, bang. Abang Nasi tadi jentera abang ada problem bang. Betul. Jentera abang problem apa bang? Kelas kabel. Kelas kabel putus. Habis macam mana bang selesai dengan mudah? Siapa yang buatkan abang begitu? Kita dapat selesaikan juga. Ada kait sahabat-sahabat kita. Dapat buat bang So alhamdulillah bang tak tersadar ya bang Okey bang, baik bang. Terima kasih bang. Okey, kita bersama dengan ni kita punya supporter bengkel daripada PGM Motorsport. Dia pun baru juga join kita. Maksud dia dah join dah lama. Ini dia ikut ride yang itulah, daripada pagi sampai ke petang. Okey, Kang, macam mana Kang? Sebelum kita bersurai, bagi sepatah dua kata untuk sebagai kenangan-kenangan kita untuk viewer. So far daripada permulaan sampai hampir ke penghujung semuanya berjalan dengan lancar lah. Walaupun ada sedikit masalah teknikal macam Abang Afzal, tayar dia bosong, Nasi kabel putus, tapi setakat ni boleh diselesaikan lah dengan cepat lah. Lepas tu keadaan cuaca pun tak begitu teruk, cantik. Supaya enjoy lah. Enjoy, okey. Terima kasih. InsyaAllah lepas ni ikut ride lagi InsyaAllah. Okey, terima kasih Amgah. Okey, baik. Jom. Okey, ni kita berbual dengan Abang Roy dan Kak Ju. Okey, Abang Roy dan Kak Ju. Bang, okey bang. Bolehkah cerita bang, dia ada masalah teknikal sikit tadi bang. So, overall macam mana bang ride hari ni bang? Abang dengan Kak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rasa seronok. Walaupun ada mistake-mistake yang berlaku, itu ada istiadat lah. Kita kena redha. Betul. Kena redha. Dalam community, dalam group, memang sering berlaku benda-benda tu. Tapi yang paling penting sekali, apa yang kita nak ukhuwah brotherhood, kita stay one to one maksudnya kita tak tinggal siapa pun kita kata. Nanti jelas patah dua kata daripada abang, apa-apa pun jangan lupa
subscribe, komen, like dan share. Afzal Batia Brotherhood. Broken Chain. Brotherhood. Okay. Saya cakap apa yang dia cakap sama. Broken Chain Brotherhood. Alright. Baik, itu dia kata-kata azimat dah baru ni. Kak Ju. Okay, jom let's go kita pergi kat player yang seterusnya. Okay. Okay, sekarang ni kita bersama dengan Abang Zain dengan Abang Din Okay bang, kita nak tanya bang, ride kita untuk hari ni abang okey tak? Alhamdulillah okey. Dengan kawan-kawan yang saya baru pertama kali bercampur, walaupun dah berkenalan dengan diorang ni. Kira hari yang pertama dan ride yang pertama saya lah dengan Broken Chain ni. Alhamdulillah semua kawan-kawan cantik semua. Orang kata mesra. Tak ada orang katanya macam pentingkan diri sendiri lah. Semua kita ngam. Kuat bang Kuat. Seronok bang Broken Chain Brotherhood bang. Alhamdulillah. Seronok, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Amin. Terima kasih bang, terima kasih support Broken Chain Brotherhood bang Kata-kata daripada abang untuk sahabat-sahabat kita dan viewer kat luar sana. Okay, kita ride untuk bersatu dan bermesra dengan semua teman-teman yang ada. Viewer dua roda. Terbaik bang, terima kasih bang. Alhamdulillah. Okey, abang kita kat sebelah dulu lah bang. Ada sepatah dua kata bang untuk viewer? Alhamdulillah. Itulah kita macam mana cakap bersyukurlah. Kita datang daripada pelbagai jentera. Kita tak ada macam tu apa nama? Kroni, tak ada select. InsyaAllah jentera mahal ke, jentera murah ke, jentera Jepun ke, jentera Cina ke. Bagi kita ni, namakan kita sama kita nama Broken Chain Brotherhood. Brotherhood adalah kita kuat, kita ambil berat sampai family. Ya, itu paling penting. Kalau motor breakdown ke apa yang kita boleh bantu, kita bantu lah. Yes, right. Betul, itu yang kita nak sebenarnya. InsyaAllah, amin. Semoga benda ni berkekalan. Amin. Terima kasih bang. Okay bang, terima kasih bang support bang Okay, itu dia kata-kata daripada dua brother otai dalam pemotoran. Okay, so kita pergi kat Abang Zul. Abang Zul pun ni daripada dia banyak join community bikers yang ada dekat JB ni. Dekat Melaka pun ada join. So kita tanya macam mana perbezaan ride dengan grup lain dengan ride dengan grup sendiri. Bang, boleh bang sepatah dua kata bang, macam mana bang? Untuk ride yang grup-grup lain dengan grup kita apa beza dia bang? Grup ni kita baguslah dengan silaturahmi dia kan. Sebab apa yang kita daripada segi perjalanan dia semua okey lah, mantap lah. Jadi tak ada yang kata macam kelang kabut ke apa kan. Perjalanan selamat dan baik lah. Baik. Jadi saya fikir dalam grup ni ada kelainan sikit lah. Ada kelainan bang sebab terima kasih bang, terima kasih. Dia dengan mana-mana grup motor semua dia orang kata apa? Dia berchemistry. Maksudnya bersahabat. Tak kira apa jentera. Yalah. Kita berkawan. Ada kawan. Jadi itulah kelebihannya dalam grup Broken Chain Brotherhood. Okay, bang. Terima kasih bang support bang Okey, akak ni player baru kita. Okey kak, akak daripada mana kak? Boleh akak cerita sikit dengan viewer kita yang kat luar sana? Saya Nur Syikin daripada Rembau Negeri Sembilan. Okey, akak ni daripada Rembau Negeri Sembilan. Datang dekat JB semata-mata nak join kita untuk event international bike week dekat di sana. So kita nak tanya dia punya feel pertama kali join Broken Chain Brotherhood. Happy sangat sebab tengok kerjasama dalam pasukan, lepas tu susun atur perjalanan semua. Alhamdulillah. Memang happy lah ikut grup ni, tak ada masalah. Rider semua pun mesra, ramah dengan semua. Baik, alhamdulillah, itu yang kita nak kan. Itu yang ada kita titik berat dengan Broken Chain Brotherhood kak. Okey kak, terima kasih kak. InsyaAllah kalau ada ride lagi akan nak follow kita. So itu yang terbaik daripada akak, daripada Rembau Negeri Sembilan. Okey, seterusnya kita pergi ke Abang siapa boleh abang kenal dia abang? Okey, siapa abang? Abang player baru, ni player baru. So macam mana bang ride kali ni bang? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ride kali ni pada saya okey. Ini kali kedua saya datang di Saru. Kali ini saya dengan Broken Chain Brotherhood. Dan saya dah jadi ahli Broken Chain Brotherhood ni lah. Betul. Seronok bang seronok. Kalau ada ride kali ni abang akan follow InsyaAllah. Kata-kata abang untuk viewer kat luar sana. Kalau ada minat hobi atau yang sama lah dalam dunia pemotoran ni, boleh join. Boleh join Broken Chain Johor Bahru. Brotherhood bang. Broken Chain Brotherhood. Okey bang. Terima kasih bang.
Okay, so kita bersama dengan okay, sekarang ni oh ni siapa ni pelik okay. Okay, Assalamualaikum. Kita bersama dengan kita bersama dengan siapa sekarang ni? Saya Salim. Salim Salim, macam mana rasa ride untuk hari ni? Okey tak? Alhamdulillah okey bang. So apa feel yang rasa hari ni? Berbanding banyak-banyak ride yang Salim pernah join, apa Salim rasa join ride dengan Broken Chain Brotherhood? Saya rasa enjoy lah join dengan Broken Chain Brotherhood. Sebab apa, dia orang semua sporting. Itu memang kita titik berat kan dalam Broken Chain Brotherhood. Sebab dia kalau tak sporting, dia tak akan ada kat dalam Broken Chain, dia akan keluar sini. Janganlah. Okay. So ada kata-kata apa-apa? Kalau ada ride di mana ke, jom lah join. Baik. Itu dia Salim. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih daripada sudi join Broken Chain Brotherhood. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang kita bersama dengan ini kita punya role model Broken Chain Brotherhood. Dia banyak tolong kita masa event tadi. Dia ambilkan gambar, dia ambilkan video. So kita nak tanya, saya rasa dia memang ada experience tentang fotografer. So bang, macam mana tadi jadi cameraman? Okey tak dekat Bike Week? Agak terkejut jugalah tiba-tiba kena jadi cameraman lah. Tapi abang ada basic Ada basic lah. Tak sangka, tapi yelah, kira macam kita bagi orang baru kan, kita kira jarang lah orang nak terus berbual macam kita dah kenal lama. Betul. So pada saya kalau dalam grup Broken Chain Brotherhood ni, kira happy lah. Family. Lebih pada family kan? Lebih pada family. Kira macam tak terasa asing. Walaupun kita baru kenal. Betul. Seronok join Broken Chain Brotherhood. Seronok alhamdulillah. Nak maintain dalam Broken Chain Brotherhood? InsyaAllah boleh. Recommend kawan-kawan kalau sana join Broken Chain? Terbaik. Itu dia. Daripada sahabat kita. Bakal jadi kita punya cameraman insyaAllah. Okay, terima kasih. So kita nak pergi kepada Fatah. Fatah ni adalah kita punya bikers yang tidak asing lagi. Okey Fatah, boleh bagi sepatah dua kata untuk sepatah dua kata hari ni untuk semua ahli Broken Chain. Kita ride je, kita radu. Okay, mantap. Enjoy your ride. Ya. Okay. Yang penting laju. Okey, terima kasih Fatah. Terima kasih Fatah. Okey, siapa lagi? Okey, Syam. Di atas tu. Syam, okey. Oh ini. Jangan lagi. Iki dia jawab Iki. Okey. Ni sekarang ni kita bersama Iki. Okey guys. Fikri ni dia adalah kita punya salah seorang manajemen dalam Broken Chain Brotherhood. Dia orang kuat lah. Dia ni adalah setiausaha. So saya nak tanya dengan dia macam mana kita punya sahabat-sahabat yang ada kat dalam Broken Chain ni, okey tak dia orang? Alhamdulillah kita punya acara kali ni berjalan lancar. Cuma cuaca petang ni agak macam mendung sikit ada plus hujan sikit lah. Baik. Dan kita punya rider semua alhamdulillah steady, dan ada yang dah balik, ada yang masih stay lagi. Untuk petang ni kita berehat dekat Medan Sungai Rengit. Betul. Tapi event hari ni memang best lah. Memang best Memang best. Seronok. Macam-macam ada. So korang kalau tak datang memang korang rugi je. So ada 3 hari je. Esok dah last lah. Esok 28 hari bulan dah last. Video ni pun update akan malam ni nanti. Betul. Stand by insyaAllah. So korang besok tolong datang and support kita punya Bike Week, International Bike Week Desert. Okey, itu dia kata-kata daripada Fikri, salah seorang manajemen dalam Broken Chain Brotherhood. Okey, terima kasih. Okey, jemput silakan Okey, abang nak tu. Okey. So sekarang ni kita dah selesai soalan 2 untuk interview. Sekarang kita nak bersama dengan second leader Broken Chain Brotherhood. Kita bersama dengan Syam. Okey, ni adalah naik pengurusi Broken Chain Brotherhood. Syam, boleh bagi sepatah dua kata untuk sahabat-sahabat kita yang join dalam ride ni? Boleh bang. Okay. So alhamdulillah hari ni kita ride dah sampai sini, dah petang. Kita start daripada pagi tadi, kita dah keluar rumah. Okay, alhamdulillah semua selamat. Apa yang paling penting bang, dalam ride ni kita nak selamat, semua enjoy. Saya nampak semua pun happy. Ada 1-2 benda yang tapi kita cuba Okay. Itu satu perasaan yang tak dapat
apa terkatakan, tak dapat digambarkan. Memang sangat enjoy. Baik. Ya, alhamdulillah, harapnya korang yang join Broken Chain pun semua dapat enjoy. So enjoy the ride. Enjoy ride. Itu dia kata-kata daripada Syam Motorsport. Okey, itu dia sebuah sikit review yang kita buat untuk ride hari ni, International Bike Week Desaru 2025. Okey guys, stay tune video yang seterusnya. Assalamualaikum.